Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kata kat depan ni dah on dulu dah on. Aku off dulu. Off dulu. Off kena hold lama-lama Sekejap. Dah hold dulu lama. Dia akan tak boleh pula. Ni off, kita off dua-dua, off remote dan drone. Drone lah. Remote dan kamera. So kamera ni dah off, nampak lampu pun tak menyala. Ni kamera lambat sikit dia off dah. Okey. Kan dua-dua dah off. Aku nak tunjuk macam mana cara on. Aku pun tak tahu macam mana sistem dia. Walaupun kamera ni off, aku on daripada remote. Kamera tu boleh on juga tak? Aku on daripada remote. Tekan lama. Dia ada dua button ni. Satu kat sini button on, satu button record kat sini. Tu merah. On remote on. Dan kau akan nampak dekat kamera pun dia akan ikut on. Dia akan connect dengan dia. Aku pun heran macam sistem dia. Adakah kamera ni 24 jam hidup? Nampak hidup terus weh. Aku tak sentuh pun dia punya kamera. Ni ada kat depan aku ni adalah Insta360X5 Nampak ni dia tengah link. Kamera connected. Loading data. Okey. So dia akan dapat view yang sama. Macam dekat kamera aku kalau aku pusing. Sama dekat nampak dia pusing. Dekat kamera tu pun akan berpusing juga. Nampak. Kita refresh balik. Cumanya kalau kita gunakan preview punya dekat remote ni, audio dia akan rakam menggunakan apa cakap ni, internal mic. Tapi kalau kita ubah kepada ketuk kat atas sini, dia ada mic. Kita tekan mic. Baru mic dekat remote ni akan berfungsi jadi baru akan ada rakaman daripada mic ni. Tapi biasanya nampak ni, dia ada indikator ni. Alamak. Wallpaper dia kita boleh tukar letak kita punya gambar lah. So kalau nak rakam, kau tekan je kat atas ni. Rakam. Kalau macam ni dia akan rakam audio. Audio nampak ni. Audio dia rakam daripada external mic. Dua-dua rakam. Internal rakam, external pun rakam. Jadi ada dua audio. Jadi time editing kau boleh filter kau nak pakai internal ataupun external, ataupun boleh pakai dua-dua sekali. Okey, jadi kita stop je record. Okey. Dia backup sebab ni pun ada memori. Setelah aku berapa gig dia akan rakam audio. Okey, kita pergi kepada preview pula. Kalau kepada preview, boleh juga tekan rakam. Tekan rakam. Okey, dah rakam. Dah cantik. Tapi audio dia daripada internal. Dia bukan daripada mikrofon ni. Mikrofon ni cuma untuk preview je. Kau boleh tengok macam ni. Maksud kau rakam cantik ke tak cantik macam tu. Angle kau sesuai tak? Ni untuk kamera yang jauh lah. Kalau kamera kau jauh, kau boleh tengok macam ni. Aku tak pernah try lagi berapa jauh. Sebab aku 390 nak buat jauh buat apa kan. Kita panjangkan stick je lah. Okay. Jadi kita stop dulu. Stop. Okay. Sekejap kita tukar ke mic. Okay. Okay. Aku nak tunjuk kat atas ni. Kat atas ni ada GPS. Remote ni, dia datang dengan GPS sekali. So, akan ada speedometer. Kalau kita editing nanti kat bawah tu ada stage tu kan. State kita boleh on the state tu dan kita onkan dia punya GPS punya bacaan. Tapi bacaan ni untuk speed sahaja, speed dan gravity kot. Kalau macam heart rate apa, darah pun semua tu tak baca lah. Kalau dekat jam yang aku pakai boleh baca. Okey, jadi ini mic dia, simple je. Dia ada jam yang kita pakai, boleh pakai kat jam, tapi aku lebih pakai cepit macam ni, letak je kat layar, kita rakam audio. Sebab speed bacaan kelajuan biasanya aku pakai kat jam aku GX Pro tu. Aku akan pakai itu. Jadi ini dia tampilan dia. Kalau nak off, kita try off Ni ada tampilan jam ni kalau kita pakai jam. Kalau kita nak off, dia ada pilihan. Okey, kat sini kita tengok. Turn off kamera saja. Maksud jam tak off. Kita boleh turn off dua-dua. Kita turn off remote saja, kamera tak off. Dan kita boleh turn off dua-dua. Biasa aku akan turn off dua-dua. Lampu kat kamera pun mati. Okey, mantap kan? Jadi ini adalah remote je, GPS remote, built-in mic. Macam tu. Memang bergunalah, pada aku berguna. Untuk mic ni berguna sebab kalau kita aku biasa main pulau naik boat, audio dia memang kuat, bunyi angin, aku akan pakai mic. Jadi kita boleh filter. Kamera ni kan kita letak atas air dia akan bunyi ombak kan, tapi kita filter pakai mic ni, dapat audio yang clear. Memang aku akan guna. Okey, jadi itu saja untuk video kali ni tentang sedikit review Insta360 GPS preview remote
built-in mic. Macam tu tajuk dia. Ni aku dah tutup lah. Dia charge type C. Dia mandi juga. Tapi sebabkan minat, aku beli juga. Aku ada mic lagi satu tu yang tak ada GPS. Dia cuma mic biasa. Kita tak boleh on dua-dua. Kena on salah satu. Nanti aku akan buat video ni. Okey, jadi itu saja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.